Saya nak Azam jadi boyfriend saya. Apa Azam tahun baru? Nak sambung Azam tahun lepas. Saya nak banyakkan saving. Macam biasa lah, diet. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Nak kaya. Nak banyakkan ibadah. Alhamdulillah. Nak ada six pack. Stable job. Nak tengok mak kahwin. Azam tahun baru saya, tambah seorang lagi dalam keluarga. Dah tak nak jadi intern. Apa Sekejap. Untuk menjadi makmum untuk... Azam tahun baru saya untuk meningkatkan amal ibadah untuk pergi ke syurga. Alhamdulillah syukur. Saya nak cari jodoh hot dan kaya supaya saya tak payah kerja dah lepas ni.